Kita pilih-pilih job, jangan main accept je semua. Kita ada peluang untuk cancel secepat mungkin sebelum cancellation rate kita effect. Sebab kalau kita dah accept, kita cancel, kita akan effect lah cancellation rate tu. Tapi bila pop-up tu keluar, kita tengok cepat-cepat berapa ringgit fare, berapa kilometer pick up, berapa kilometer drop off. Kalau rasa tak berbaloi, cepat-cepat decline. Then dia tak effect kita punya cancellation rate. Tapi kalau berturut-turut 4 ke 5 berturut-turut cancel, dia akan pause jugalah. Tapi tetap tak effect kita punya cancellation rate. So kepada driver yang belum tahu, mungkin boleh cubalah taktik ni. Okay, dah masuk order yang pertama, RM12.40. Desa Tasik, Apartment Desa Tasik Blok 2. Hantar pergi Tuna State On. Pick up 1 km, drop off 14 km. Reject RM5.80. Pick up 2 km, drop off 3 km. Cancel lagi. Dekat macam ni pun tak sampai RM1 1 km. Patutnya dekat dapatlah RM1 1 km. RM5.90. Ni baru okey. Pick up 1 km, drop off 1 km. Baru boleh consider. Yang dekat-dekat pun tak nak bagi RM1 1 km tu latih lah. Pick up campur drop off 2 km, RM5 lebih. Okey lah macam tu. Ni baru betul order. Pick up campur drop off 2.6 km saja, RM7.30. Okay, order kedua dah masuk, RM17.60. Pick 0.79 km, drop off Jabatan Pendidikan Wilayah 19 km. Dia cancel ke? Aku cancel sebenarnya tadi tu. 19 km RM16 je. Kat teruk lah fare hari ni. Okay, RM12.80. Petaling Indah, pick up 3 km, drop off 14 km. Traders Park. Tak boleh. Tak dapat pun RM1 1 km. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-87. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan pencarian order Jeff Grab Vlog. Kepada yang baru jumpa channel lain, jangan lupa subscribe. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perjalanan, kita spray Febreze Fabric Anti-Bag Premium Italian Rose and Peach supaya bau-bauan lebih segar dalam ruang kabin. Korang boleh dapatkan dekat tag produk dalam konten ni di channel YouTube Jeff Karim. Macam biasa, kita akan reset trip A kosong, trip B pun kosong. Okey, kita jumpa pada order yang pertama sebentar lagi jika ada. Okey, dah masuk order yang pertama, RM12.40. Desa Tasik, Apartment Desa Tasik Blok 2. Hantar pergi Tuna State On. Pick up 1 km, drop off 14 km. Reject 14 km, RM12 je. Total 15 km lah pick up dengan drop off. Order yang pertama aku dah cancel untuk hari ni. Kita nantikan order yang kedua. RM5.80. Pick up 2 km, drop off 3 km. Cancel lagi. Dekat macam ni pun tak sampai RM1 1 km. Patutnya dekat dapatlah RM1 1 km. Kalau jauh sangat tu boleh consider lagi. Aku baru lepas isi minyak ni dekat Shell Bandar Tasik Selatan ni. Kita tunggu order seterusnya. Ni RM5.90. Ni baru okey. Pick up 1 km, drop off 1 km. Hero Sungai Besi, SJKC Kuang Hon. Ini baru boleh consider. Yang dekat-dekat pun tak nak bagi RM1 1 km tu latih lah. Ini dapat lebih ni. Ini pick up dengan drop off tak sampai pun 2 km. 2 km lah. 2 km lebih. Aku dah reset trip B ni. Pick up campur drop off 2 km, RM5 lebih. Okey lah macam tu. Okey, kita jumpa kat tempat drop off nanti dekat SJKC apa namanya tu. Dekat je tu, ambil dekat Pasaraya Hero Sungai Besi tu. Drop off dekat atas bukit tu, sekolah Cina tu. Tak sampai 3 km lah. Nanti korang tengok sekarang aku dah 0 km trip B ni. Okay, kita jumpa kat tempat drop off nanti. Yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe Jeff Grab Vlog episod yang ke-87. See you later. Ni baru betul order. Pick up campur drop off RM2.6 km saja. 2.6 km. Drop off RM7.30. Dia bagi cash RM10. Aku pulang balik. Okey, bersih kita dapat RM5.90. RM5.90 untuk 2.7 km. Okey lah. Ini tak sampai RM1. Hantar dekat-dekat
Minyak pakai banyak. Okay, kita jumpa pada order yang kedua sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-87. Kita berada di sekolah Cina Sungai Besi. Sebelah belakang ni, sebelah kiri ni sekolah kebangsaan Sungai Besi. Depan sikit sekolah sekolah menengah kebangsaan Sungai Besi. Sebelah kanan tu sekolah rendah Tamil SJKT Sungai Besi. Ada 4 buah sekolah dekat sini. Kepada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe channel Jeff Karim dan Facebook page Jeffrey Aizat Shah. Jumpa lagi. Okay, order kedua dah masuk, RM17.60. Pick up 0.79km. Drop off Jabatan Pendidikan Wilayah 19km. Dia cancel ke aku cancel sebenarnya tadi tu? Memanglah aku nak cancel. RM19 RM16 je. Mari kita cari order yang kedua yang sebenar. Agak teruk lah fare hari ni, hari Isnin. Okay, RM12.80. Petaling Indah. Pick up 3km, drop on 14km. Traders Park. Tak boleh. Tak dapat pun RM1 1km. Seterusnya RM8.30. Pick up 1km, drop off 10km. Ya Allah, 11km RM8. Aku cancel lagi. Tak apalah, turbo mode dia tak jalan pun. Yang penting cancel awal dia tak effect cancellation rate. RM10.70. Pick up 1km, drop off 8km. Boleh lah ni. Hotel Sungai Besi hantar pergi Jalan Damai. Ini boleh lah, hampir RM1 1km. RM12. Tapi dia punya rate teruk lah, 4.2 lah. Jalan Damai Perdana. Tak apalah, kita hantar lah ni. Ok lah, hampir lah 1km, RM1. Kita reset trip B ni. Okay, kita jumpa dekat tempat drop off nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-87 kali ni. See you later. Selesai drop off order yang kedua. Total jarak pick up campur drop off 9.3km. Kita reset. So kita dapat RM10.70 bersih. Dia bayar RM12 pakai Touch 'n Go e-wallet. Okay, kita nantikan order yang ketiga sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-87. Kepada yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe Jeff Karim dan follow Facebook page Jeffrey Aizat Shah. See you later. Tengok kalau kita pilih-pilih job. Okay, sekarang kita tengok trip A kita tadi, 12.4km. Kita dapat tak RM1 1km minimum. RM16.60 kita dapat untuk 12.4km untuk 2 order. Kita bermula pukul 3.07 minit. Sekarang pukul 3.52. Baru beberapa minit saja. RM16.60 untuk 12km dalam masa lebih kurang setengah jam. Okay what? Kita pilih-pilih job. Jangan main accept je semua. Kita ada peluang untuk cancel secepat mungkin, sebelum cancellation rate kita effect. Sebab kalau kita dah accept, kita cancel, kita akan effect lah cancellation rate tu. Tapi bila pop up tu keluar, kita tengok cepat-cepat berapa ringgit fare, berapa kilometer pick up, berapa kilometer drop off. Kalau rasa tak berbaloi, cepat-cepat decline. Then dia tak effect kita punya cancellation rate. Tapi kalau berturut-turut 4 ke 5 berturut-turut cancel, dia akan pause jugalah. Tapi tetap tak effect kita punya cancellation rate. So kepada driver yang belum tahu, mungkin boleh cubalah taktik ni. Aku pun cuba-cuba je, ikut pengalaman sendiri. Okay, kita jumpa sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod 87. Order yang ketiga. See you later. Dari Alam Damai, Ceras, Kuala Lumpur. Aku ada urusan lain ni. Kalau kita sambung pada malam ni pun okey juga untuk pencarian order yang ketiga. Aku masih lagi berada di kawasan Alam Damai ni, tak jauh daripada Bandar Tasik Selatan. Tapi kalau aku tak jadi drive sambung malam ni, kita tamatkan kita punya
episod ke-87 pada hari ni lah. Kita sambung pada episod yang ke-88 akan datang. Hati-hati memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aku Jeff Karim. Jangan lupa subscribe. Jom kita layan pemandangan di alam damai sambil menikmati lagu tema Jeff Grab Vlog. Jom naik Grab, kita jalan-jalan. Jom naik Grab, kita jalan-jalan. Hai, saya Jeff, bawa ke destinasi menawan. Jom ikut saya, kita explore bandar. Rakam semua dalam vlog saya yang gempak. Oh, Jeff Grab Vlog, yeah! Jeff Grab Vlog, wow! Inilah Jeff Grab Vlog, jom ikut serta. Jeff Grab Vlog, vlog! Jeff Grab Vlog, jom kita gerak. KL ni memang best, takkan reject. Dari menara, pandang jauh, Sungai Klang mengalir. Shoo! Jalan-jalan cari makan. Yeah, kita jalan-jalan. Pelbagai rasa puas hati. Oh yeah, puas hati. Inilah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Inilah Kuala Lumpur.